Okey, selamat petang geng. Selamat berjumpa lagi kita geng. Okey. So petang ni kita mancing sungai geng. Tengok. Nampak tak sungai geng? Mancing sungai geng. So, air dah cantik geng. Air dah pasang. So hari ni kita nak mancing ikan lundu lah geng. Ikan lundu dan kateng geng. Kita menggunakan umpan cacing. So jom kita cuba geng. Semoga ada hasil sebab semalam kita dah try, kita mancing dapat 4 ekor je geng. Strike geng. Udang ni udang. Ni akar ikan tadi geng. Udang geng. Mantap geng udang. So kalau galak ni nanti kita akan tukar mata udang lagi. Mantap geng. Dia dah mula makan ni geng. Strike geng. Mantap geng. Okey geng. So kita pindah spot lah geng. Spot ni 2 ekor je. Lagi angin kuat geng dekat sini. Kita dah tukar mata udang. Angin pula kuat geng. So jom kita pindah spot geng. Okey geng. Kita dah sampai di spot yang kedua geng. Tengok. Joran. Di spot yang kedua geng. Mantap. Spot yang kedua dekat belakang ini geng, loji air geng, tangki air. So jom kita cuba geng. Strike geng.
Tak apa. Oh, strike lagi. Tak kena. Aduh. Lekat ni. Dia tahu kan kita nak pindah dah. Kita baling lagi. Okay geng, so dekat sini last spot dia geng. Last spot lah. Sekarang pun dah 7 geng. Dah nak malam. So kita try sini. Last spot. Strike kan? Mantap ke? Okey lah geng. So video kita sampai di sini saja geng. Itu pun dah malam geng. Tak nampak. Kita tengok ni geng hasilnya. Udang seko geng. Mantap. Boleh lah geng, tak kumpau. Hari pun dah malam geng. So kejap lagi kita kemas-kemas. Terima kasih kerana menonton video saya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe.